siakap steam lemon, yang macam dekat kedai. Pertama sekali kita kena ada ikan ada bawang putih, jeruk, cili padi, cili merah, bawang putih, daun ketumbar. Kita masuk. Macam ni kita rebus sekejap saja, lebih kurang dalam 10 minit. Okey, kita tunggu sekejap ikan tu masak. Sambil tunggu ikan kita masak, sekarang kita nak kisar bahan-bahan dulu. Dalam cili padi, ada setengah bawang putih 15, bawang putih jeruk dalam, chopper kasar. Kita dah chopper. Okey, sekarang kita nak perahkan limau kat sini. Lemon dia. Lemon kita perah dulu. Udah masak tengok sini. Kita tutup api. Sekarang masukkan bahan-bahan yang kita dah sediakan tadi. Kita tunggu dia masak aja, besar kan. Okey, untuk proses ini gula 3 sudu gula. 1 2 3. Ini saja proses dia. Kemudian kita masuk dalam. Apabila dah masak, kita tutup, kecilkan api dia. Masuk dalam. Sikit susu cair. Sikit masuk dalam. Okey guys. Merah lemon. Siakap steam lemon. Bau dia. Selamat hari raya. Bye bye.